Soalan yang pertama, apa hukum kalau kita pergi baca mesej dalam telefon orang? Apa hukum baca mesej dalam telefon orang? Boleh tak? Saya jawab. Saya jawab seorang, awak pandai. Nak tahu. Belah kiri, belah kanan lu jawab. Baca telefon dalam mesej orang, baca mesej dalam telefon orang. Boleh tak? Boleh, apa tak bolehnya? Bila tu tuan dia suruh. Betul tak? Tuan dia suruh boleh. Nah, bini dia kata, baca-baca kau mesej kita. Kenapa nak? Abang dia pun pergi baca. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau maknanya hak orang tak benar baca, hak orang lain, boleh tak? Tak boleh. Situ kena faham. Jadi biasanya pertanyaan begini menjurukan kepada hak benda hak salah, hak haram ni, iaitu tidak boleh. Dia ambil mesej orang pergi baca, tak boleh. Jangan buat gitu. Hak orang, kalau hak kita marah tak? Ada hak orang sama jugalah. Bahaya baca mesej-mesej orang. Mesejnya orang puang. Tok laki dia pergi berak, dia ambil telefon. Nampak? Tengok. Pasal dia kata nampak tok laki senyum mau kalau baca mesej. Tak? Lepas tu balah. Nak jadi balah. Tu ni lah. Bila canggih kehidupan, makin canggih juga cara nak dapat jadi balah tu. Jadi key mesej, key Facebook dan sebagainya ni banyak menjadi sumber sebab utama perbalahan dalam rumah tangga ataupun antara sahabat kawan dan sebagainya. Jadi mengintip rahsia orang, lama lagi Nabi kata hukumnya haram, perbuatan yang dilaknat.